Merialah macam. Raya dah dekat ni. Pasti ramai yang akan pulang ke kampung dalam tempoh masa yang lama, meninggalkan rumah dan juga persekitaran. Jom, nak tahu tak apakah tim unit promosi kesihatan Pejabat Kesihatan Ergo selalu buat untuk persiapan raya bagi cegah denggi? Jom! Wah, Cik Din tengah buat apa ni? Saya tengah buat persediaan lah untuk kita balik kampung lah sempena hari raya yang akan menjelma nanti. Wah, apa benda ni Cik Din? Oh, yang ni saya tengah buat sup bunjut. Sup bunjut? Tak dalam sup Bukan, ini bukan sup bunjut yang kita letak dalam sup lah. Ini sup bunjut yang kita akan letak di dalam air untuk mengelakkan pembiakan jentik-jentik Aedes lah. Oh, kat mana kita nak letak benda ni Cik Din? Okey, benda ni kita akan letak pada dalam pam tandas lah, supaya nyamuk tidak boleh membiak lah dekat pam tandas tersebut. Apa kelebihan kita guna untuk sup bunjut ni lain daripada kita letak je ebek tu terus? Okey, kalau tengok sini, kita letak ebek tu di dalam bungkusan kain ni supaya kandungan ebek tu dia tidak merebak lah dekat air di dalam tu, dia akan setempat di dalam kain ni. So, dia jadi mudah bila kita rendam di dalam air tu, dalam masa 2 bulan kita boleh angkat balik lah benda ni. Jadi, ebek ni dia berbentuk pasir, so dia tidak bertabur lah di dalam air, bekas air yang kita letak tadi. Nanti Cik Din boleh tak ajar saya macam mana nak buat sup bunjut ni? Boleh? Meh, saya ajarkan. Nampak Cik Rosidin tak? Mana? Jangan tak gosok. Cik Rosidin buat apa ni? Tengah bersihkan kasur. Oh, ini untuk mengelakkan pembiakan nyamuk ya? Ya, sebab telur nyamuk akan membiak dalam ni kalau kita tak bersihkan dengan cara yang betul. Oh, telur tu dia boleh hidup tanpa air tak Cik Rosidin? Dia akan hidup 6 hingga ke 8 bulan tanpa air. Oh, sebab itulah kita kena cuci dinding-dinding pasu ni ya? Itu sebabnya saya gunakan penggosok periuk untuk membersihkan telur-telur yang melekat kat dinding-dinding pasu bunga. Baru saya tahu, selama ni saya buang air dia je. Taklah pula saya bersihkan di sekelilingnya. Wah, terima kasih Cik Rosidin. Cik Rabi, ada nampak Cik Nazri tak? Ya, ada nampak Puan. Dia dekat pantry Puan. Pantry? Ya. Ni kan bulan puasa. Cik Nazri, Cik Nazri tak puasa ke? Puasa lah, saya tengah cuci ni. Cuci ni? Cuci apa ni? Ni tempat ni. Ni mobil punya tempat air. Banyak dia air. Ini boleh tempat penyakan nyamuk Aedes ni. Oh ya ke? Ya. Nah, kat rumah saya tak pernah pun buang air dalam tu. Kena tengok selalu tau. Jangan biarkan. Nanti ada nyamuk nanti bayang nanti. Oh, yelah, baru saya perasan. Oh, okey. Terima kasih Cik Nazri untuk ilmu ni. Sama. Cik Rabi buat apa ni? Saya cek tayar Puan. Kan nak raya. Cek tayar? Oh, ini untuk persiapan balik kampung ke? Ya, nanti kalau tak
cek nyamuk ya sini pula. Oh, tapi Cik Rabi kereta ni jalan. Korang dah nak balik cuti ke? Dia dah buat macam nak pergi Ada apa? Pergi mana? Oh, outreach. Okey. Bye. Kami dari Unit Promosi Kesihatan Pejabat Kesihatan Daerah Hulu Selangor mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf lahir dan batin. வாகனத்தை ஓட்டும் போது விபத்துக்கள் உண்டாக்காதீர்கள். Apa tu, Rabi? Tidak peduli maut menanti. Oh, Begitu. bye. Kami Unit Promosi mengucapkan saya cakap sebentar Rabi. Okey, boleh. Okey, nanti buat potong je awak. Okey. Kami Unit Promosi Kesihatan Jap. Sabar. Okey, dah ready. Okay, so,